Okey, perkongsian berikutnya adalah bagaimana kita nak buat drafting. Okey, sama seperti apa yang kita lihat ni lah. Kalau tadi saya kongsikan bagaimana buat basic drafting, bagaimana kita nak insert title block, bagaimana kita nak buat mentioning, insert text dengan menggunakan default setting. Tapi kali ini kita nak buat drafting sama seperti apa yang kita lihat ni lah. Okey, baik. Kita boleh mulakan file, new, drawing. Kalau sebelum ni kita ada part design, kali ni kita gunakan drawing. Baik, dan bila kalau drawing begini, kita boleh pilih kita punya jenis kertas, format. Kalau setuju, kita tekan OK lah. Okay, kita akan dapat sheet yang kosong, kertas yang kosong. Dan kita juga kena pastikan yang part yang kita nak draftingkan tu telah dibuka. Okay, buka part dan kita masuk kepada drafting. Okay, perkara pertama yang kita nak tentukan adalah ni, projection. Jadi default di dalam CATIA adalah projectionnya first angle. First angle. Okey, jadi dalam drawing ini kita dikehendaki drafting dalam mode third angle projection. Third angle. Jadi yang pertama kita pergi pada drawing. Okay, pada bahagian sheet ni, properties. Okay, saya ulang balik pada bahagian sheet, right click, properties. Okay, default dia adalah first angle, maka kita pilih third angle. Okey, format dia, kertas dia ISO A3. Okey, setuju saya tekan OK. Baik. Ini kita punya saiz kertas beserta dengan sheet kita lah. Scale dia satu-satu. Okey, baik. Sekarang ni view yang mula-mula kita nak ambil adalah, kalau di sini kita tengok top view ni lah. Top view. Jadi bagaimana nak insert top view dalam kita punya design. Okey, baik. Jadi kita pergi insert, view, projection. Okey, kita nak ambil front view. Kita ambil front view ni lah. Okay, nanti kita ubah jadi top lah. Kemudian dia akan tanya kat sini, select reference plane on a 3D geometry. Saya pun pergi window. Saya buka part yang kita tengok tadi. Okey. Sekarang kita nak tengok daripada atas. Ni. Klik kat permukaan atas. Jadi ni kita top view kita lah. Ni. Okey. Kita ni bersetuju. Kita boleh rotate dia. Kalau katakan dia berubah dan sebagainya. Kita boleh rotate. Kita boleh flip. Boleh flip. Kehendak kita. Kita selesai, kita klik je pada mana-mana bahagian dekat luar ni ataupun kita klik tengah-tengah. Klik kat luar ni pun boleh, klik kat tengah-tengah kompas tadi pun boleh lah. Okey, itu adalah view untuk top view kita lah. Kemudian kita nak sectioning view ni. Ini yang namanya sectioning view. Kita pilih, ini saya keluarkan dari toolbar ni. Ataupun kita boleh insert kat ini, insert view, section. Ini kita ambil offset section view. Okey, jadi kita boleh dari center ni. Okey, sekarang ni dia grid on. Kalau dah selesai, tekan escape. Kita double klik ni, start dari hujung tadi. Sudah selesai, di sini kita double klik. Dan gerakan mouse ke bawah untuk menunjukkan kedudukan section view. Okey. Okey, ini kita dah. Ini section view lah.
section view. Okey, kemudian di sini dia nak kita buat dua 3D view. Jadi caranya adalah insert view, projection, isometric view. Dan kita pergi window, pergi pada 3D part tadi. Okay, kita putarkan kita punya part view sama seperti apa kita nak. Okay, sekarang macam ni. Katakan dia sama macam ni. Kedudukannya macam ni, isometric. Sini pun isometric. Kita klik je kat part ni. Jadi dia akan pergi kat sini. Setelah setuju, tekan OK. Scale ni kita kecilkan lagi. Klik je mana-mana. Okay. Dan satu lagi view, kita tengok daripada bawah. Okay, kita insert view, projection, isometric. Pergi pada 3D view tadi. Okay, cuba kita pusingkan ke bawah. Dia nak tengok daripada bawah ni. Okay, ni ke depan. Kita putarkan sama mengikut view yang dikehendaki. Okay, katakan ni view dia. Dan dah setuju, kliknya. Klik pada objek tersebut. Jadi, kita dapat 3D view seperti yang kita tengok kat sini lah. Okay, seterusnya kita untuk 3D view ni dia kecil sikit. Nanti kita akan scalekan dia. Okay, baik. Cukup setakat ni kita insert view dan kita buat section view dan projection view. Sekarang kita nak insert dia punya title block. Okay, kita pergi edit, sheet background, insert, drawing, frame and title block. Okay, kita pakai je title block yang default dia bagi. Apply dan OK. Baik, kita nak kembali kepada mode tadi, edit, working views. Okey, kita susun kita punya view ni. Kemudian yang ni kita nak scalekan dia. Okey, isometric view ni. Right click properties. Contohnya 1/3. Dia kecil 1/3. Yang ni pun right click properties 1/3. Ada dua view kat sini. Okay, selesai. Cumanya ini adalah wireframe view. Kalau kita tengok kat sini dia adalah shading view. Shading view macam mana nak jadi shading? Okay, isometric ni right click properties. Kita pergi bawah ni, tukar daripada exact view kepada raster. Option. Okay. Kita pergi shading with edge. Kalau nak high quality pun boleh lah. Cantik sikit. Close. Okay. Jadi shading view. Okay, bagi komputer yang dia tak ada graphic card, dia akan jadi hitam gelap. Tapi komputer yang ada graphic card, dia akan jadi cantik macam ni lah. Shading. Jadi kalau kamu buat di rumah, kalau dia tak jadi shading, dia jadi hitam gelap. Jadi kamu punya graphic card tu tak ada grafik, komputer tak ada graphic card, jadi tak boleh buat, boleh kekalkan dengan wireframe view ni lah. Tapi kalau nak buat shading, okay, right click properties. Kita pergi kepada exact view, tukar kepada raster. Options. Okay, shading with edge, high quality lah. Close, apply. Okay, selesai. Sekarang kita nak tambah teks remark di bawah ni. Jadi caranya biasanya saya tambah dekat, nak tambah kat sini pun boleh. Nak tambah dekat edit. Tadi saya tunjuk kita masuk dekat sheet background. Kita buat teks. Kita masukkan remark. Okay, dan sebagainya lah. Boleh masuk sini. Tapi kalau kita delete, kalau kita nak masukkan dekat kita punya working views pun boleh. Okay, teks. Okay, remark. Satu. All. Okay, dan bla bla bla. Kalau nak ni, shift enter. Dia akan turun ke bawah lah. Shift enter. Dia akan turun ke bawah. Okey, tu nak cara nak masukkan teks. Okey, berikutnya adalah dimensioning. Jadi kita boleh dimensioning kan sama seperti apa yang dikehendaki. Contoh,
Okey, contoh kat sini kita boleh pilih lah jenis-jenis dimension yang kita nak. Dimension, contohnya daripada sini ke sini. Tu nilai dia 70. Okey, daripada hujung ni. Jadi kita boleh buat dimension ni lah. Mengikut apa yang dikehendaki. Okey. Okey, dimension semua tak ada isu. Okey, sekarang ni kita tengok bagaimana kita nak buat radius ni. Dimension radius. Okey, dimension kita pilih radius. Contohnya saya nak radius yang ni. Okey, kita klik. Okey, walau bagaimanapun kita punya kedudukan radius tu dia tak macam ni. Bagaimana kita dah sengit ni nak bagi sama macam ni. Kita klik kat radius ni, klik kat dimension tu, kita pergi atas ni. Kita pergi dimension line, kita pilih dimension line jenis yang kedua. Jadi dia akan jadi jenis dimension yang seperti itulah. Okey, kita tambah R untuk ini. Okey, dan dimension line-nya kita tukar pada yang nombor 2 ni. Kemudian kita tengok kat sini dia ada remarks 8 kali R6. Macam mana kita nak tambah teks 8 kali tu? Okey, saya pergi R ni. R6 ni right click properties. Kita pergi pada dimension text. Okey, ini R, ini main value kita tambah kat sini. 8 kita tambah kat main value kali. Jadi nanti dia akan nampak kat sana lah. Apply. Nampak ni. Dah ada 8 kali R6. Okey, seterusnya apa lagi yang tak ada? Okey, kita nak masuk simbol surface roughness ni. Okay, caranya adalah okey, kita boleh masukkan simbol-simbol ni. Okey ni. Jadi kita klik dekat simbol roughness symbol. Jadi kita klik dekat line ni, maka dia akan keluar. Okey, kalau nak pusing ke bawah, kita klik ni. Klik rotation ni. Sama ada di atas ataupun di bawah. Okey. Okey, ada simbol surface roughness di situ. Ada simbol surface roughness di atas. Okey. Dan kalau ada nilai yang tertentu untuk dimasukkan, kita masukkanlah. Contohnya kat sini. Kita masuk nilai ni. Berapa RA dia. Tapi dalam isu ni dia kata all surface roughness is 3.2. Maksudnya kita follow 3.2 lah. Kadang-kadang ada yang bahagian ni lain berbeza. Okey. Jadi perkara-perkara critical dan dimension. Kita ada simbol. Yang ni. Okey, fit and tolerance. Jadi fit and tolerance kita boleh dapatkan di untuk fit and tolerance ni. Fit tolerance. Okey, ni. A ni, datum feature. Okey, kita klik datum feature. Macam kat sini kat base ni. Base ni. Klik. Dalam datum feature lah. Datum feature kat sini. Ni A ni. Datum feature yang A. Kalau table fit and tolerance, sebelah dia. Geometric tolerance. Okey. Contohnya ni ada flatness 0.02. Kita klik je. Kat sini kita boleh pilih filter tolerance ni adalah flatness dan nilai dia 0.02. Okey. Kalau yang atas ni, kat sini ada lubang kan. Kita pun buat dimension punya ni. Okey, diameter 8. Dan diameter 8 ni kita nak bagi tahu dia lubang tu adalah ada geometric and tolerance remarks. Okey, kita klik, kita pilih ni. Simbol geometric tolerance, kita klik. Okey, dan kita beritahu dia dia adalah parallelism. Kemudian 0.02
dan merujuk kepada datum A. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Okey, jadi selesai. Itu cara bagaimana kita nak drafting mengikut apa yang kita nak lah. Okey, untuk teks di sini kita boleh edit worksheet background. Okay, kita boleh edit teks seperti yang dikehendaki lah. Okay, contohnya ada politeknik. Okay, kita double klik. Kita boleh ubah dia punya nilai dia. Okay, dan teks dia ada pun kita boleh modify. Lah. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita nak insert simbol. Okay, kita boleh insert picture. Okay, kita ambil simbol politeknik. Open. Okay, dan kita boleh letakkan dekat kita punya title block lah. Ini kita boleh alihkan. Itu cara macam mana nak letak simbol. Kita kembali kepada edit working views. Dan untuk save, kita boleh print, kita boleh save dalam PDF file. Save as. Dan kita pilih format PDF untuk nak keluarkan PDF lah. Untuk keluarkan PDF file. Jadi kat sini kita akan tengok hasil PDF je lah. Hasil PDF nya. Okey, itu saja perkongsian saya berkenaan dengan drafting. Terima kasih.